Kalau anda tak suka kerja dengan orang, nak ikut masa sendiri dan nak set income 4 hingga 5 angka macam ni setiap bulan tanpa perlu rasa terikat, jom dengan info ni sampai habis. Mula-mula kita boleh kerja dengan orang untuk dapatkan pengalaman dan belajar. Tapi jangan terlalu lama sebab hala tuju yang terbaik adalah dengan berniaga. So, ada 4 tips macam mana nak pilih bisnes yang terbaik untuk masa depan kita. Yang pertama, pilih produk yang ada permintaan tinggi bukan sahaja di Malaysia tapi juga di luar negara. Kedua, pilih bisnes yang kurang persaingan. Taklah susah sangat nak buat nanti. Yang ketiga, pilih bisnes yang dah ada sistem yang berkesan supaya mudah nak follow dan tiru. Taklah penat sangat fikir apa-apa idea ataupun strategi. So, kita tiru je senang. Yang keempat, pilih bisnes yang ada mentor supaya kita buat dengan cara yang betul. So, Abang Himi dan pasukan pun dah bantu ramai orang yang belajar untuk keluar daripada zon selesa sebab mereka ada hala tuju yang jelas. So, mereka cabar diri mereka untuk fly lebih tinggi. Apa-apa pun, Abang Himi nak jemput anda semua untuk kaji dulu satu online bisnes ini. Mana tahu ianya sesuai dan kena dengan jiwa anda. So, klik link di bio, baca dan fahamkan dulu. Boleh tak macam tu?